Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Perkembangan politik sejak kebelakangan ini menjadikan kesibukan kebanyakan pemimpin-pemimpin negara yang juga adalah pemimpin politik lebih cenderung atau beria-ia mencari jalan bagi memburukkan, merendahkan, memalukan termasuk menumpaskan pemimpin parti-parti lawannya. Datuk Yang Di-Pertua, mengapa pada ketika ini berbagai isu dalaman dan global yang sedang menyerang negara kita, pemimpin-pemimpin kita tidak boleh duduk bersama-sama mencari jalan penyelesaian menanangi cabaran-cabaran ini? Bukankah selalu kita membangkitkan berkenaan pemupukan perpaduan, bersatu padu? Tetapi pemimpin-pemimpin politik tidak boleh berbuat demikian demi untuk kepentingan rakyat dan negara. Bukankah kita mempunyai program latihan negara yang punya objektif salah satunya untuk memupuk nilai-nilai bersatu padu di antara anak-anak muda kita ini? Tapi ahli-ahli politik tidak boleh berbuat demikian. Datuk Yang Di-Pertua, semasa kita menjadi calon pilihan raya umum, apakah yang kita... Yang berhormat, Yang Hormat, Batu Gajah. Yang Hormat, kalau dapat jangan 20 minit saja, Yang Hormat. Kalau dia Batu Gajah, ya. Yang Hormat, dia tak ada masa, Yang Hormat. Boleh yang berhormat Batu Gajah. Saya mencelah. Mungkin lain kali yang Mas Sri Gading. Ya. Semasa kita menjadi calon pilihan raya umum, apakah yang kita selalu laung-laungkan? Pasal ucapan Dan Batu janji Gajah ni, kepada- dia lebih menjurus kepada diri dia sendiri sebenarnya. Parti dia sendiri yang patut menyemak. Kerana segala masalah yang berlaku dalam negara ini berpunca daripada parti pembangkang yang diterajui oleh PKR, DAP. Yang Hormat, jangan macam ni lah, Yang Hormat. Ya, okey. Itu saya cuba nak betulkan Batu Gajah tu je. Saya tahu dia apa yang dia cakap, Yang Hormat. Nanti bercakap lah. Ya. Itulah, Yang Hormat, Batu Gajah. Terima kasih. Itulah masalah dengan Kerajaan Barisan Nasional, ahli-ahli politiknya. Semasa menjadi calon pilihan raya umum, apakah yang kita selalu laung-laungkan dan janji kepada pengundi-pengundi di kawasan masing-masing? Tentu biasa kedengaran suara atau ayat seperti saya berkhidmat untuk anda. Akan tetapi apakah arah tuju di arena politik sejak ke belakang ini, Datuk Yang Di-Pertua? Saya tahu ada ramai yang berhormat di dalam Dewan yang mulia ini, lebih berpengalaman di arena politik ini. Saya bukan bermaksud untuk mengajar dengan izin Datuk Yang Di-Pertua. Tapi pada ketika masa ini, saya sebagai generasi muda, maafkan saya untuk memberikan kenyataan ini. Saya amat kesal dan kecewa bahawa ada di kalangan kita telah melupai atau sibuk dengan lebih kepada kuasa daripada kepentingan rakyat dan negara. Ringkasnya, ada kalangan kita ini telah jadi kedahagaan kuasa. Ada di kalangan pemimpin tentu akan memberi alasan bahawa tindakannya sedemikian adalah untuk faedah dan manfaat rakyat. Pada permukaannya on survey dengan izin. Tapi bukankah setiap tindakan akan ada tindak balasnya? Dan yang asasnya, apakah perkembangan politik sejak ke belakang ini ada di antara isu pembangkit kita, ada di antara isu yang pembangkit telah membelakangkan kepentingan rakyat. Mungkin ada di kalangan kita akan bertanyakan, Batu Gajah, bukankah ahli politik sepatutnya berpolitik? Tapi saya akan bertanya, bukankah ahli politik sepatutnya setelah melalui proses pilihan raya telah ditetapkan peranan setiap anggotanya, iaitu yang mendabel dan yang menjalankan tugas dengan izin check and balance. Dan pada dasarnya, saya percaya kedua-dua pihak, kerajaan maupun pembangkang, mempunyai malaman yang sama, iaitu berkhidmat untuk rakyat, keamanan dan bersama-sama untuk membangunkan masyarakat dan negara. Datuk Yang Di-Pertua, kita dapat bersama-sama menangani cabaran krisis ini jika kita bersatu padu untuk satu matlamat saja, iaitu kepentingan rakyat dan negara. Dan pada masa yang sama, pihak pembangkang sentiasa memainkan peranan menyokong di mana yang patut dan membangkang mengkritik di mana yang perlu. Sementara itu, anggota pentadbiran sentiasa berhati terbuka untuk sedia menerima kritikan dan membaiki kelemahannya. Itu sahaja jalan penyelesaiannya. Kalau kita mau berjaya menanangi cabaran-cabaran yang kita hadapi pada masa di mana kita mempunyai berbagai krisis.
Datuk Yang Dipertua Baiklah, kita. Luan. Maaf ya Yang Berhormat Putera Tan, saya tak ada masa. Untuk Datuk Yang Dipertua, saya bukan pakar ekonomi. Tapi pada masa ini, ekonomi global penuh dengan cabaran. Mengapakah tidak dijadikan oleh kerajaan satu peluang ini untuk meneliti semula asas-asas sistem pentadbiran, pengurusan, pelaksanaan, pembangunan polisi-polisi dan undang-undang yang sedia ada. Dalam erti kata yang lain, kita ambil kesempatan ini bagi memperbaikinya dan diperkukuhkannya di mana kita yang lemah. Kita melihat semula asas-asas dan polisi yang sedia ada ini, kelemahan pelaksanaannya dan diperbaiki dan digerakkan untuk memperkembangkan potensi yang masih ada, sedia ada, baik dari alam semula jadi sumber-sumber alam pemberian Tuhan atau keistimewaan, keunikan, kebudayaan masyarakat berbagai kaum ini yang masing-masing saya percaya mempunyai tarikannya dan atau kekuatannya. Akan tetapi prasyaratnya, Datuk Yang Dipertua, kita mesti benar-benar jujur, ikhlas, sedia untuk menunaikan apa yang kita janjikan. Itu berkhidmat untuk rakyat tanpa melihat sama ada ia akan menguntungkan atau merugikan mana-mana pihak partinya. Kalau penyukurnya ialah ia adalah untuk kepentingan masyarakat dan negara di masa kayu pengukatnya ialah demi untuk kepentingan masyarakat dan negara di masa penuh cabaran ini. Kita boleh bersama-sama membincangkan isu berkenaan kemudahan asas di Sabah Sarawak, isu ekonomi, isu keselamatan isu pendidikan, isu kemiskinan, isu kemiskinan etnik minoriti di Sabah Sarawak atau kaum-kaum tertentu, kaum India, masalah masing-masing. Mengapa kita tidak boleh bersama-sama membincangkannya? Inilah masanya. Tapi ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin negara sekarang sibuk untuk sama menumpaskan satu pihak dan pihak yang lain. Walau dalam dalaman atau di antara parti masing-masing. Saya menggunakan ahli politik. Saya tak berpihak kepada mana. Ini adalah daripada perasaan saya, kacamata saya, Datuk Yang Dipertua. Boleh minta? Ada sudah timbul tanya orang luar. Mereka kata ini ahli politik membaca setiap hari surat khabar. Ahli politik hanya bergaduh untuk apa? Ada yang kata hanya untuk kuasa. Apakah yang kita nak sampaikan mesej ini kepada pengundi-pengundi kawasan kita? Bahawa kita hanya pentingkan kuasa? Apakah imej yang kita nak sampaikan kepada rakyat yang mengundi kita? Kita sama-sama memainkan tanggungjawab sebagai warga negara. Saya percaya semua di dalam dewan ini mahukan kestabilan politik. Mau berjaya menangis 16 September cabaran yang ada. Jadi saya pohon Yang Berhormat kena patangkan maaf. Saya tak ada masa ya.